Hai Sekmo, Andy Maida. Kali ni kita jumpa dalam YouTube channel Andy. Jangan lupa subscribe. Okey, hari tu pada 12 dan 13 Jun 2020 ni aku pergi ride solo dengan tok lelaki aku di Cameron Highland. So pengalaman baru bagi aku. Baru aku tahu kalau bawa motor legend ni tak boleh booking hotel sebarangnya ada tangga, ada lift, parking bertingkat pun tak boleh. Kena cari landed house ataupun homestay yang berada kat bawah tanah. Dah lah booking last minute. Last jumpalah Rose Chalet Strawberry Farm ni. Memang puas hati doa. Okey, dia punya chalet sangat cantik, sangat bersih. Tengok tu ada koreke tu. Ya, ada koko macam doa. Yang penting bersih dan sangat selesa. Okey, untuk pengetahuan Sekmo, Rose Chalet ni berada di perkampungan orang Melayu So senang gila nak cari makan ataupun kedai-kedai runcit dan juga apa-apa kedai yang kena dengan selera orang Melayu. Cuaca sangatlah sejuk, terutama pada waktu pagi dan juga pada waktu malam Sepanjang jalan aku nak pergi ke bilik aku ni, mu tengoklah tumbuh-tumbuh bunga-bunga segar-segar belakang Saujana mata memandang gitu. Harga pula memang murah dan sangat-sangat berpatut Okey, kalau mu nak duduk 2 orang satu malam 100 ya harga dia. Tapi sebab itu kita boleh booking last minute. So dapat 2 katil, 1 katil queen dan 1 katil single. Tu pun baru RM150. Ni dia ada pantry. Pantry dia ni dekat dengan sungai dan boleh dengar kicauan burung dan unggas-unggas kat hutan ni. Okey, jom kita pusing balik. Nak masuk lorong, nak pergi ke bilik aku. Tada! Okey, bilik aku nombor 7, hujung sekali dekat Rose Chalet ni Tengoklah sepanjang perjalanan ni sangat-sangat bersih dan penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang segar. Yang suka bunga dan juga pokok tumbuh-tumbuhan hijau, I totally recommend dekat you all untuk menginap di Rose Chalet ni. Memang bersih, memang puas hati, memang terbaik dan juga penuh dengan pokok-pokok yang cantik. Ada tu bilik aku nombor 7. Okey, kita pergi terus. Keluar ni pemandangan tepi bilik aku. Ya Allah, ada jagung lah pula. Sebelah hotel sana tu ada hotel dan juga ada anak sungai. Okey, jom kita hayati bunyi kicauan burung dulu pagi-pagi ni. Tenang sangat kan. Okey, so ni gambar kita pergi makan dekat Opah Strawberry. Pagi-pagi buta lagi jalan kaki je daripada Rose Chalet tu Tu aku buat laju lah gambar aku biar cepat sikit habis video ni Okey, ni pagi-pagi kita masuk kot jalan ni dan boleh duduk nak order dekat QR yang berada di atas meja Opah Strawberry ni Okey, apa yang best dekat Opah Strawberry? Okey, yang best paling utama nasi lemak dia lah. Okey, nasi lemak, sambal strawberry, nasi lemak ayam, banyak jenis lah. Dan yang paling korang kena try adalah scone dia. Ya Allah, lembut doa scone dia. Ya Allah, ni orang makin ramai makin lama sampai penuh Opah Strawberry ni. Okey, tengoklah sendiri. Okey, ni antara menu yang kita orang order. Memang sedap semua Okey, dah siap makan dekat Opah Strawberry. Kita orang teruskan perjalanan bersia-sia di sekitar Opah Strawberry. Memang banyak gila strawberry yang dia jual dekat area sini. Ada juga taman strawberry untuk you all kutip sendiri ataupun petik sendiri buah strawberry. Dan kedai-kedai makan yang lain pun ramai sangat orang. Okay, so mungkin lepas ni kita orang boleh cuba dekat Abang Strawberry ni pula. Sebab tengok ramai juga orang beratus sini Tak sabar juga nak try makan dekat tempat lain pula. Okay, tempat jual kaktus pun ada dekat sini dan pokok tumbuh-tumbuhan yang korang nak buat balik kat rumah. Tapi sebab kita orang datang dengan motor, so tak boleh dah nak shopping banyak-banyak. Just enjoy the view sahaja.
Okay, so lepas ni kalau korang nak menginap dekat Cameron Highlands, bolehlah try stay dekat kampung taman sedia ni. Okay, di mana banyak kedai makan, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, kaktus pun, strawberry pun ada juga dijual di sini. Okay guys, bye-bye.